Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi pula pada pelajaran yang kedua pada hari ini. Ya, pada pelajaran yang lepas kita dah belajar bahawa air itu terbahagi kepada 4 kategori yang utama. Dan kalau kita tengok bahawa syarih tu tambah satu lagi nah. Yang pertama sekali dia panggil sebagai air tahir, iaitu air suci dan menyucikan dan tidak makruh. Itu yang pertama. Yang kedua pula air yang suci lagi menyucikan tapi makruh, iaitu makruh pada badan iaitu air musyammas. Itu yang kedua. Yang ketiga pula adalah air yang suci pada dirinya sendiri tapi tidak menyucikan yang lain, iaitu air musta'mal dan juga air yang mutaghayyir, air yang berubah. Kemudian yang keempat pula air yang terkena najis. Yang kelima pula adalah air ditambah oleh syarih sendiri, iaitu air yang menyucikan tapi haram penggunaan dia, seperti air yang kita rampas daripada orang lain lah. Jadi hari ni kita nak sambung pula pada kategori yang ketiga dah. Kategori yang ketiga. Okey, dia kata sini wal qismu tsalits tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirun li ghairihi wa huwa al-ma'ul al-musta'mal. Okey, maksud kepada tahir fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi ialah air tersebut tu tak boleh digunakan untuk kita bersuci, maka tak boleh untuk kita gunakan untuk akad hadas dan juga tak boleh untuk kita sucikan daripada najis. Akad hadas tak boleh dan sucikan najis pun tak boleh. Air musta'mal tu terbagi kepada dua jenis. Yang pertama sekali air yang telah digunakan untuk akad hadas, yang pertama. Yang kedua pula adalah air yang digunakan untuk menyuci najis. Jadi kita tengok pada jenis air yang pertama, iaitu air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Dia kata sini غير مطهر لغيره وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. Jadi yang dimaksudkan dengan air yang digunakan pada fardu bersuci, وهو الماء المستعمل، air yang suci ialah air musta'mal tu, air yang telah digunakan untuk hadas lah, iaitu pada basuhan yang pertama dalam wuduk yang wajib ataupun pada basuhan yang pertama pada mandi wajib. Hadas sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil ataupun hadas besar terangkat dengan basuhan yang pertama. Manakala basuhan yang kedua, ketiga hukumnya adalah sunat saja, maka air basuhan kedua dan ketiga tu tidak terangkat hadasnya kerana hadas telah pun terangkat pada basuhan yang pertama. So basuhan yang pertama saja dikira sebagai air musta'mal, manakala air yang kedua, tiga tu tidak dikira sebagai air musta'mal dan masih dikira sebagai air yang tahir lagi, mutahhir lagi lah. Dan demikian juga dengan air yang digunakan untuk taharah masnunah, iaitu benda-benda bersuci yang sunat seperti wuduk yang baru ataupun mandi pada hari Jumaat, mandi pada hari raya. Air ini tidak dianggap sebagai air yang musta'mal, sebaliknya kekal suci lagi menyucikan sebab tidak berlaku perbuatan mengangkat hadasnya. Itulah maksud pada fardu taharah. Sini tak ada sebut fardu taharah. Sini tak ada sebut fardu taharah. Okey, tak apa. Sebab dalam nuskah lain saya ada ni, nuskah lain dia kata tak sebut fardu taharah sini. Tapi tak apa. Okey, biar situ. Sekejap saya tengok. Okey, seterusnya kita dah sebut tadi fardu bersuci, fardu bersuci di sini maksudnya sesuatu yang mesti dilakukan untuk sahnya bersuci sama ada seseorang tu berdosa jika tinggal dia ataupun tidak, ataupun
sama ada dia dianggap ibadah ataupun tidak. Contohnya macam wuduk kanak-kanak. Air yang digunakan oleh kanak-kanak untuk berwuduk bagi diri mereka sendiri untuk bagi semaya itu tetap dikira sebagai air mustamal. Tetap dikira sebagai air mustamal. Sebab wuduk tu adalah syarat wajib untuk sahih solat, walaupun kanak-kanak tu tidak berdosa kalau dia tinggal sekalipun semaya tu, tetap air itu dikira sebagai air mustamal. Itu yang pertama. Yang kedua, mandi wanita yang kafir ataupun ahli kitab tu daripada haid. Jika seorang isteri tu beragama ahli kitab Yahudi Nasrani, kemudian dia mandi wajib daripada haid supaya halal bagi suaminya yang muslim, air basuhan yang digunakan tu tetap menjadi mustakmal walaupun perbuatan dia tu bukan ibadah, kerana syarat sah ibadah tu adalah niat, dan niat, syarat kepada niat pula adalah Islam. Jadi tetap syarat yang mesti dilakukan. Jadi dia tetap dikira sebagai air tu air mustakmal, sebab syarat yang mesti dilakukan sebabnya dia syarat yang mesti dilakukan untuk menghalalkan persetubuhan itulah. Seterusnya kita pergi pula kepada maksud fi rafi' hadath. Fi rafi' hadath ada fardu taharah, tapi dekat dengan ni tak ada tulis tak ada tulis sini. Tapi tak apa, biarlah waktu kita pergi fi rafi' hadath. Jadi maksud terangkat hadath tu mengikut pegangan pengguna tersebut mengikut pegangan pengguna tersebut, bukan mengikut mazhab kita. Contohnya kalau seorang itu pengikut mazhab Hanafi, berwuduk tanpa niat, dalam mazhab Hanafi niat tu bukan syarat untuk sahnya wuduk, maka wuduknya dikira sah dan terangkat hadathnya mengikut mazhab dia itulah. Dalam mazhab Syafi'i, niat tu adalah rukun, manakala air lebihan wuduk orang Hanafi tadi tu dikira sebagai air mustakmal mengikut mazhab kita, kerana dia telah mengangkat hadath pada i'tiqad pengguna air tersebut. Kerana dia telah pun mengangkat hadath pada i'tiqad pengguna air tersebut. Jadi syarat-syarat air itu dihukumkan sebagai mustakmal. Yang pertama sekali, air itu mesti sedikit. Yang kedua pula, air itu mestilah terpisah ataupun bercerai daripada anggota badan. Syarat yang pertama tadi adalah air itu mesti sedikit, iaitu kurang daripada 2 qalah. Jadi kalau air itu banyak daripada 2 qalah ataupun lebih, dia tidak menjadi mustakmal. Yang kedua pula adalah air itu mesti terpisah daripada anggota badan. Selagi air itu berlaga-laga di atas anggota badan, jadi dia masih belum lagi dihukumkan sebagai air yang mustakmal. Kemudian air, kita nak pergi pula kepada yang seterusnya izalati najis izalati najis. Air basuhan najis atau ghusalatin najasah yang terpisah daripada tempat yang dibasuh dihukumkan suci pada dirinya sendiri, tapi tidak menyucikan yang lain sekiranya memenuhi 4 buah syarat. Yang pertama sekali adalah dia tu tidak berubah. Ini syarat yang pertama. Yang pertama syaratnya dia tidak berubah. Air basahan yang terpisah tu tidak mengalami perubahan sama ada warna, rasa atau bau dia. Tapi kalau berubah, hukum dia adalah najis. Hukum dia adalah najis. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua pula adalah dia tidak bertambah dia punya berat dia. Kalau timbangan air tu selepas terpisah tu tidak bertambah berbanding timbangan asal sebelum kita basuh, setelah mengambil kira kadar air diserap oleh kain dan juga kain ataupun pakaian, dan kekotoran suci yang ditinggalkan. Tapi jika bertambah, maknanya terdapat jasad ataupun zat najis yang bercampur dalam air itulah, maka dihukumkan sebagai najis. Itu yang kedua. Yang ketiga pula adalah air itu mendatangi najis, iaitu air itu tak ada sebut sini. Yakuna tak ada sebut sini. Okey, tak apa. Yang ketiga syarat dia adalah air itu mestilah air yang warid air yang mesti dijiruskan ke atas pakaian yang terkena najis. Bukan pakaian terkena najis tu dimasukkan ke dalam air, tapi air tu mesti kena pada
baju, bukan baju yang masuk dalam air gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat pula adalah tempat najis menjadi suci. Nah, tempat najis itu adalah suci, menjadi suci. Pakaian ataupun tempat yang dibasuh tu tadi tu telah pun suci sepenuhnya daripada kesan rasa, warna ataupun bau najis. Jadi jika kalau ada mana-mana 4 syarat ni yang tidak cukup, maka air basuhan najis tersebut dihukumkan sebagai air najis ataupun air mutanajis. Kita pergi pula kepada air yang berubah ni, air yang berubah sifat dia dengan bahan yang suci nah. Ni sub kategori nah. Kedua bagi air yang tahir, tahir ghairu mutahhir. Iaitu air yang berubah sifat sebabnya bercampur dengan bahan yang suci. Jadi bila dikata sini al-mutaghayyir wa min hadzal qism dan seterusnya, boleh baca sendirilah. Sebab panjang nak baca pun. Jadi bila air itu berubah salah satu daripada 3 sifat dari iaitu salah satu 3 sifat iaitu air iaitu warna, rasa dan juga bau, disebabkan oleh bahan suci yang bercampur, sehingga perubahan tu banyak sehingga dia menghalang daripada kita panggil air itu sebagai air mutlak yang bebas daripada qaid yang lazim seperti bertukar jadi teh ataupun kopi ataupun jus ke, maka air itu dihukumkan suci tetapi tidak menyucikan, tahir ghairu mutahhir. Jadi seterusnya pengarang menjelaskan bahawa perubahan sifat air ini boleh berlaku secara ni kat sini ni, boleh berlaku secara hissi dan juga secara takdiri nah. Secara hissi, takdiri. Okey, apa maksud secara hissi? Hissi ni adalah perubahan yang dapat dikesan oleh panca indera kita tu lah, melalui warna, bau, rasa dengan lidah. Itu hissi. Takdiri pula adalah perubahan yang tak dapat dikesan dengan panca indera kita kerana bahan yang bercampur tu ada sifat yang sama dengan air lain seperti ma'u al-ward, yang air mawar yang telah hilang bau, warna dan juga rasa dia, ataupun air musta'mal yang bercampur ke dalam air yang mutlak, ataupun air musta'mal yang bercampur dengan air mutlak. Jadi, cara untuk kita menganggarkan perubahan takdiri itu adalah kita andaikanlah bahan yang bercampur tu ada sifat yang sederhana iaitu mukhalif wasat. Warna tu diandaikan dengan warna jus anggur ataupun buah, rasa tu diandaikan seperti rasa buah delima. Bau tu pula adalah diandaikan dengan bau kemenyan ataupun tak tahu lah, setengah ni nama ladan dia disebut, kita ladan tak tahu pun tak. Jadi selepas kita andaikan tu, kita dapati sifat air tersebut tu akan berubah secara ketara, maka dihukumkan sebagai tahir ghairu mutahhir. Tapi kalau pengiraan takdiri ni hukumnya sunat saja, bukan wajib. Jadi jika seseorang tu tidak mengandaikan ataupun tidak takdirkan, lepas tu dia terus berwuduk dengan tu, maka wuduknya tetap sah kerana hukum asal air adalah suci dan menyucikan, dan ragu-ragu tu tidak merosakkan keyakinan lah. Ragu-ragu al-yaqinu la yazulu bisyak. Jadi pengarang dia mari semula satu muhtarazat kepada kaedah sifat mubah tadi, iaitu dia kata sini fa lam yamna' itlaq ism al-ma'i alih. Dia kata bahawa air itu kekal suci lagi menyucikan jika yang pertama, kalau perubahan sifat air tadi itu adalah sikit sehingga orang yang melihat kepada air itu masih dipanggil dia itu sebagai air. Yang kedua pula adalah bahan yang ada sifat sama tu bercampur, tapi setelah buat andaian, setelah buat takdir, dapati bahawa dia tidak mengubah air itu.
Dan seterusnya pula adalah perbezaan antara bahan mukhalid dengan bahan yang mujawir. Bahan yang mukhalid maksud bercampur, mujawir adalah bahan yang berdamping ataupun benda yang tidak bercampur lah. Jadi dia kata sini wahtaraza biqawlihi khalatahu, di sini ya. Kita nampak sini. Mukhalid itu maksudnya bahan yang bercampur, bahan yang sebahagian jasadnya itu telah hancur ataupun larut dan bercampur sebati dengan air sehingga tak boleh untuk dipisahkan ataupun dibezakan dengan pandangan mata lah. Contohnya garam, gula, serbuk, teh, kopi, apa-apa. Jadi bahan ni menjejaskan kesucian air itu jika berubah dengan banyak. Itu mukhalid. Yang kedua pula adalah mujawir, bahan yang berdamping. Kalau mukhalid tadi tu adalah perkara yang larut dalam air, tapi kalau mujawir bahan tidak larut, tidak hancur dalam air itu, jadi boleh dipisahkan daripada air dan boleh kelihatan jelas terasing seperti apa, seperti kayu gaharu, seperti minyak, seperti kismis, seperti bali. Jadi kalau sekiranya air berubah disebabkan oleh bahan yang mujawir, seperti bau harum disebabkan oleh kayu gaharu yang terapung dalam air itu, maka air itu dikira kekal suci lagi menyucikan lah. Walaupun perubahan itu banyak sekalipun, kerana sekadar menyerap bau, sekadar dia menyerap bau bukan bermaksudnya berlaku perubahan yang hakiki ataupun tarawuh. Berlakunya dia serap bau, air itu serap bau, bukan bermaksud berlakunya perubahan secara hakiki lah. Kemudian dia kata sini dia kata sini air yang berubah disebabkan oleh bahaya bercampur suka. Dia kata sini lah waqatal mutaghayyir mukhalid la yastaghni al-ma'u anhu. Dia kata sini air itu kekal suci lah, lagi menyucikan, sah untuk kita guna untuk bersuci sekiranya air itu berubah disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Kerana masyaqqah lah, kerana masyaqqah, kesukaran untuk kita jaga air. Yang pertama sekali adalah tin, iaitu tanah. Walaupun dimasuk ke dalam air, walaupun tin tu dimasuk ke dalam air sekalipun, tidak menjadikan air itu tahir, tidak menjadikan air itu tahir ghairu mutahhir. Air itu tak jadi tahir mutahhir. Kemudian tuhlum, iaitu lumut. Lumut secara majadi dalam air dengan syarat lumut itu tidak dicampurkan ke dalam air lah. Kalau dicampur dalam air tak boleh. Kemudian bahan yang bertakung ni, wa ma fi maqarrihi wa mambarri. Bahan yang bertakung dalam laluan air, seperti air yang bertakung atau lalu atas tanah yang berlerai, kapur, batu-bata, ni dikira sebagai air yang tahir. Kemudian tinggal terlalu lama, tul muks wal mutaghayyir bi tul muks. Air bertakung lama sehingga berubah bau ataupun rasa dia secara semula jadi tanpa bercampur dengan bahan yang luar. Itu habis tentang air, jenis air yang ketiga. Jadi kita pergi pula pada jenis air yang keempat. Sekejap. Okey, baiklah, kita pergi pada air yang keempat ni, iaitu air yang najis. Air yang najis. Dia kata sini air yang najis ini adalah air yang mutanajis. Iaitu air suci yang terjatuh ataupun terkena najis tu lah, bukan air yang asal zat dia najis seperti air kecing ataupun air apa lagi, air kecing kau ikutlah, air apa lagi. Maka air mutanajis ni terbagi kepada dua. Yang pertama sekali air yang sedikit, yang kedua pula air yang banyak. Air sedikit tu maksud iaitu air kurang daripada 2 kolah, maka air ni dihukumkan najis serta merta. Sebaik sahaja najis tu terkena dalam air itu, maka air itu berubah sifat dia, daripada air yang tahir berubah jadi najis terus. Sama ada air itu berubah sifat ataupun tidak, berubah warna ataupun tidak, berubah bau ataupun tidak, berubah
rasa ataupun tidak. Dalil adalah hadis Nabi SAW, idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Jika cukup air itu 2 kolah, maka tidak akan menanggung kotoran najis lagi lah. Jadi mafhum daripada hadis ni, jika air itu kurang daripada 2 kolah, maksudnya dia menanggung najis dan menjadi mutanajis lah, walaupun dia tidak berubah sekalipun. Ini perbezaan penting lah. Perubahan yang disebabkan oleh bahan suci tidak menjejaskan air itu, melainkan perubahan yang banyak. Kalau bahan suci, dia tidak membuatkan air itu jadi taklif, dia tidak membuatkan air itu jadi ghair mutahhir, melainkan dengan sebabkan oleh perubahan yang banyak. Tapi kalau air yang najis, dia menjejaskan air itu walaupun perubahan dia tu sedikit, ataupun tidak berubah sekalipun pada air yang sedikit. Jadi walau bagaimanapun terdapat 2 pengecualian lah khusus bagi air sedikit ni yang jatuh najis tetapi tidak menjadi najis. Seperti apa? Seperti yang pertama, dia kata apa? Dia kata sini lah, di sini. Istatna. Dia kata sini ke apa? Pengecualian yang pertama sekali adalah bangkai haiwan yang tidak mengalir darahnya, seperti tidak mengalir darahnya ke apa maksudnya? La damalahu sa'ilun. La damalahu sa'il. Maksudnya adalah bila kita bunuh ataupun potong anggota dia tu waktu dia hidup, tidak keluar darah. Tidak keluar darah. Mungkin ada keluar darah sikit, tapi itu bukan darah dia, tapi darah benda lain, seperti cicak, seperti lalat, apa ni? Seperti nyamuk, Itu dah darah kita sebenarnya, bukan darah dia. Jadi bangkai haiwan ni tidak menyucikan, ataupun bangkai haiwan ni tidak menajiskan air yang sedikit itu, berdasarkan hadis Sahih Bukhari dalam sebuah hadis Abu Hurairah. Tak ingat materi ke apa. Jadi dulu kan macam Nabi SAW kata, bila lalat tu jatuh ke dalam bekah, maka hendaklah kamu selamkan seluruh badan dia tu, kemudian kamu buang. Gitulah bukan mafhum hadis, kamu tak ingat matan dia ke apa. Jadi bangkai haiwan ni yang jenis maafkan ada 2 syarat. Yang pertama sekali, bangkai haiwan tu mestilah jatuh sendiri, dihembus angin ke apa ikutlah. Dia bukan dicampakkan oleh manusia ke dalam air. Tapi kalau dicampakkan sewaktu sudah mati, jika dicampakkan sewaktu sudah mati, air itu jadi najis lah. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah bangkai itu tidak mengubah sifat air. Bangkai itu tidak mengubah sifat air kerana jumlahnya terlalu banyak. Bangkai itu tidak mengubah sifat air kerana jumlah yang terlalu banyak. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, tak sampai berubah sifat air itu, maka air itu dikira sebagai air yang najis lah. Okey, dah. Pengecualian yang kedua pula adalah najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata kasar ni. La yudrikuha at-taraf ni sini tulis. Tidak dapat oleh pandangan mata kasar, tu maksudnya la yudrikuha at-taraf. Sebab apa? Sebab terlampau halus benda tu, seperti percikan air kencing yang terlampau sikit ataupun arak yang terlampau sedikit. Yang kita tengok mata kasar pun tidak dapat kita tengok dengan jelas. Jadi najis yang dimaafkan dan tidak menajiskan air, kerana najis hak ni dimaafkan dan tidak menajiskan air itu sebabkan oleh masyaqqah, kesukaran, dengan syarat dia bukan dilakukan secara sengaja. Tidak dilakukan secara sengaja. Okey. Kita setakat tu lah. Dah letih dah ni. Lebih kurang. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallam.